Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dapat kita bersama bertemu lagi untuk meneruskan kita punya slot dalam ta'lim hadis, yang mana hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-15 di bawah tajuk amal soleh bagi wanita yang tidak berpuasa. Hadis ni adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar faminna as-sha'im wa minna al-mufṭir qala فنزلنا منزلا في يوم حر أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada dalam kalangan kami yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Anas menyambung, ketika hari sangat panas, kami berhenti pada suatu tempat. Kebanyakan kami membina tempat teduhan menggunakan kain-kain pakaian yang dibawanya, dan ada juga dalam kalangan kami yang berteduh sekadar menggunakan tangannya sahaja. Kata Anas, orang-orang yang berpuasa kebanyakannya jatuh kepenatan, manakala orang-orang yang tidak berpuasa mampu berjaga. Lalu mereka membantu membuat tempat-tempat berteduh, dan mereka beri minum haiwan-haiwan tunggangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini mendapat pahala yang lebih. Hadis ini mengingatkan kita bahawa Rasulullah SAW pernah memuji sekumpulan para sahabat yang tidak berpuasa kerana amal soleh yang mereka lakukan. Bahkan amal soleh mereka dilihat lebih baik dari orang yang berpuasa kerana sumbangan mereka lebih tinggi lagi dalam situasi tersebut. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memuji golongan yang tidak berpuasa pada hari tersebut. Oleh yang demikian, apakah amalan yang boleh dilakukan bagi mereka yang tidak berpuasa seperti wanita yang didatangi haid? Kita boleh untuk cuba untuk tanamkan kerinduan untuk berpuasa dan melakukan amal soleh. Keazaman dan kerinduan yang tinggi untuk melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan adalah sifat yang dipuji oleh Allah dan Rasul. Pernah berlaku pada Sayyidatina Aisyah yang bersungguh mengikuti Rasulullah SAW untuk menunaikan haji. Namun apabila sampai di Mekah, Sayyidatina Aisyah didatangi haid dan beliau berasa sangat sedih. Rasulullah SAW memuja Aisyah dan menjelaskan mengenai beberapa amalan yang boleh dilakukan oleh wanita yang didatangi haid. Sesungguhnya, Nabi memujuk, sesungguhnya itu adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah buat puteri-puteri keturunan Adam, maka lakukanlah apa yang dilakukan mereka yang menunaikan haji, kecuali tawaf di Kaabah hingga kamu suci. Baginda memujuk Sayyidatina Aisyah bahawa beliau boleh melaksanakan segala amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan haji, termasuklah berzikir dan membaca Al-Quran melalui hafazan ataupun hafalan. Kerinduan Sayyidatina Aisyah untuk melakukan ibadat itu adalah suatu perkara yang perlu dicontohi. Kerinduan seseorang untuk melaksanakan ibadah ini adalah tanda keimanan. Perkara ini pernah
dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika seorang lelaki yang datang bertanya, yakni maksudnya daripada Abu Umamah, seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah dia iman? Rasulullah SAW menjelaskan, iman adalah apabila kamu berasa gembira dengan kebaikanmu dan kamu berasa tidak seronok melihat kejahatanmu, maka itu adalah iman. Okay, yang pertama, kita menanamkan rasa rindu untuk melakukan amal soleh. Yang kedua, boleh untuk kita mengulang hafazan Al-Quran dan berzikir. Berdasarkan dialog Rasulullah SAW bersama isterinya Sayyidatina Aisyah yang tadi, memberikan kita gambaran bahawa mereka yang datangi haid dibenarkan untuk membaca Al-Quran daripada hafazan ingatan mereka, seperti mana mereka diharuskan berzikir pada pagi dan petang. Menurut laman Mufti Wilayah, kelonggaran ini hanya diberikan kepada wanita yang dalam keadaan haid sahaja, dan bacaan Al-Quran itu adalah daripada hafazan mereka dan bukan membaca dari mushaf Al-Quran. Oleh yang demikian, berdasarkan pandangan ini, mereka yang didatangi haid boleh membaca Al-Quran melalui hafazan mereka, seperti mana mereka dibenarkan berzikir, membaca zikir-zikir pagi dan petang. Seterusnya, yang ketiga, kita digalakkan ataupun boleh membantu orang yang berpuasa. Rasulullah SAW memuji orang yang tidak berpuasa tetapi membantu saudaranya yang berpuasa. Kata Al-Qurtubi, iaitu disebabkan mereka yang tidak berpuasa itu menjalankan tugas yang sangat diperlukan pada waktu tersebut, maka mereka menerima ganjaran yang lebih banyak daripada orang yang berpuasa dan mereka tidak melaksanakan tugas-tugas tersebut. Antara tugas yang boleh dijalankan untuk membantu orang yang berbuka adalah seperti memasakkan makanan buat orang yang berbuka puasa. Ganjaran orang yang berbuka puasa ini sangat besar. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurangan sedikit pun. Alhamdulillah. Seterusnya yang keempat, memperbanyakkan sedekah. Selain daripada kita memperbanyakkan zikir dan membaca Al-Quran daripada hafazan, wanita yang didatangi haid dalam bulan Ramadan turut boleh memperbanyakkan sedekah. Ini kerana pahala bersedekah bukan sahaja akan menerima ganjaran yang berlipat kali ganda dalam Ramadan, malah amal ini turut berupaya untuk menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az, Rasulullah SAW bersabda, Hendakkah kamu aku ajarkan tentang pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa itu adalah perisai dan sedekah itu memadamkan kesilapan, yakni dosa, seperti mana air memadamkan api, dan solat lelaki di malam hari itu adalah di antara pintu-pintu kebaikan. Sekalipun wanita yang didatangi haid itu mempunyai keterbatasan yang tertentu dalam amal ibadah mereka, namun pada hakikatnya masih banyak lagi ruang amal soleh yang lain yang boleh dilakukan oleh mereka yang mungkin sukar untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kelebihan mempunyai tenaga menjadikan mereka sepatutnya lebih proaktif dalam menyelesaikan tugas-tugas lain. Alhamdulillah. Makanya bila mana seseorang yang tidak boleh berpuasa, contohnya pada wanita yang didatangi haid, bukanlah bermakna terhalang segala kebaikan amal soleh yang boleh dilakukan, malah banyak lagi kebaikan yang boleh kita untuk bekerja-kerja untuk melakukan kebaikan walaupun tidak dapat berpuasa, tidak dapat solat, baca Al-Quran secara mushaf,
Okey, tapi tak apa. Masih banyak perkara-perkara kebaikan lain yang boleh kita lakukan supaya hari-hari yang kita lalui itu tetap diisi dengan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita dan juga masyarakat. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Semoga hadis yang kita baca pada hari ini dapat kita ambil dan amalkan dalam harian kita, insya-Allah. So kita sama-sama tangguhkan dengan selawat bersama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.